Ada orang masuk dalam ni, dia jadi glamour je. Okay. Dia nak orang datang dekat dia, sign ataupun ambil gambar, kata dia nak ada selebriti. Okay? Famous je lah. Tapi bila kau dah dapat satu benda tu bila dah jadi tawar dalam hati kau, benda tak ada apa, kau akan tinggal macam tu saja. Contoh, kalau kita nak beli kereta, kita dapat kereta baru sampai, kita punya excited nak bawa dia tu, tak kira lah macam mana pun. Tapi berapa lama kau boleh bertahan, excited kau tu ada dengan satu benda yang kau dapat. Betul, faham? Okay? Abang dulu jadi pelakon, abang cukup seronok bila orang datang nak ambil gambar dengan abang, ambil autograf. Okay? Lama kelamaan, kenapa aku rasa macam biasa je? Sebab kita ni manusia, dah dapat, kita memang macam gitu. Sama juga pada yang lain-lain ni. Kau nak jadi pelakon sebab apa? Fikir dulu. Kalau nak masuk pelakon sana hanya nak glamour, nak gaya, nak bergaya, nak ramai orang suka kat engkau, lupakanlah, tak payah masuk. Tak payah. Tak payah, tak payah. Menyusahkan dia nanti rosakkan diri kita. Baik kita masuk dalam ni, kita punya vision kita sendiri. Kita masuk dalam ni kerana sebab itu memang adalah minat dan suka kita. Kalau kita minat dan suka kita boleh hambakan diri kita dalam benda tu sampai habis. Betul. Passion lah. Passion kita untuk buat benda tu sampai. Jadi bila kau bersusah payah dalam kau buat kerja tu, dengan bayaran kau ciput kadang-kadang kau dapat, kadang-kadang ditipu tak dapat pun, kau tak perlu merungut dah. Sebab apa? Kau tahu ini aku kena tempuh. Faham. Tapi kalau kau masuk dalam ni, kau nak dapat benda tu, kau dah champion, bila kau tak dapat tu benda tu, kau marah dan kau bising. So kau akan hilang dengan sekejap. Kau tak boleh kekal dengan lama. Sebab kau tak ada benda tu. So sebab tu apa cakap tadi, bermula berbawah. Jangan putus asa lah. Kena try and error untuk peluang-peluang yang setiap ada. Beza dengan zaman abang sebelum ni, peluang tu kurang. Sekarang peluang kat mana-mana ada. Betul. Kalau kau tak ada orang panggil kau buat sendiri pun boleh. Betul. Contoh kita lah. Betul. Betul. Pacak handphone kau tu, jalan. Kau berlakon lah kat situ. Kau up lah kat mana-mana pun. Kalau rezekinya terletak di situ, Allah kata, kau ni nanti orang akan cari. Kau baring kat tilam malam sebelum tidur, kau nyanyi lagu Jamilah pun orang boleh cari kau. Dalam masa berapa saat aja. Betul tak? Walaupun dah lama tak berlakon. Ya. Kan? Nampak tak? Hilang lama dah. Nampak tak abang cakap tadi? Betul. Kalau Tuhan tu dia nak bagi, dia bagilah. 6 juta. Ni panggil tu panggil. Terus. Kau tak percaya malam ni, kau baring, kau simut, kau nyanyi, kau sebut Tak nama semua abang. orang boleh bang. Tak boleh. Tak semua orang boleh. Tak boleh? Sebut nama abang tu. Sebut nama abang. Raja Azri.